سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. سأكون أنا من أرضى، أنا لن أسعى لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى، أنا لن أسعى لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي. Jom, ada lagi ke kawan-kawan kita yang akan masuk. Kita boleh panggil ramai-ramai untuk kita mulakan majlis kita. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku,
tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita dapat untuk meneruskan lagi kita punya program kita pada kita punya majlis ilmu kita pada malam ni. Sebelum tu sekejap saya nak share screen dulu. Okey. So, Alhamdulillah kita seperti biasa setiap hari Isnin kita masih lagi meneruskan kita punya program kita majlis ilmu kita untuk meningkatkan kita punya semangat kita apa yang kita buat untuk minggu ni. InsyaAllah ini saya anggap macam kita punya majlis ilmu juga untuk menambahkan lagi kita punya kekuatan. Kalau majlis ilmu ni kalau dia kita hadir insya-Allah ilmu tu akan dapat dan kita akan dapat lebih banyak lagi input-input untuk kita meneruskan lagi kita punya tugasan kita sebagai dai pewarisan harta pusaka lah. Okay. So untuk minggu ni saya sekali lagi saya untuk pertama kalinya saya bergandingan dengan kita punya guest kita Puan Aisyah ah, untuk sesi pada malam ni. So, tadi mungkin ada yang nampak kita ada hadiah. So, ada hadiah bernilai RM150 kepada 3 peserta yang terpilih lah. Ah, apa syarat dia? Nanti saya akan bagi tahu selepas doa nanti. Okey, so saya nak mohon ajak ramai-ramai kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk kita on kita punya kamera kita punya kamera kita dan kalau tak boleh on pun tak apa kita jadikan kita punya Zoom meeting kita tu ada kita punya background weekly booster kita lah untuk kita menghormati kita punya program kita pada pagi ni malam ni lah. Okay, so untuk malam ni kita punya tajuk kita ketidaktahuan itu barakah lah. Okay. So, kita meneruskan majlis kita dengan bacaan doa dan macam doa lah. Saya akan mulakan dengan majlis kita untuk memberkati lah majlis kita pada malam ni. Supaya walaupun sekejap pun tapi kita tetap kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala supaya majlis kita ni mendapat keberkatan olehnya. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, sesungguhnya kami pada malam ini bagi merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesyukuran, bagi menyatakan kesungguhan kami, komitmen kami dan iltizam kami dengan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memertabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Hakim ya Azim, Ustazilah, bantulah kami pertemuan kami pada malam ini. Berkatilah jua usaha-usaha kami. Bantukanlah, bukakanlah dalam fikiran dan minda kami ide-ide yang dapat, yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di antara kami, dari kalangan kami. Padukanlah dan usahakan kami untuk memertabatkan perjuangan pewarisan harta Islam secara berjemaah dan mencapai kemenangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya khabir. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba yang taat bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggar perintah-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kasih sayang yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat yang beriman serta segala kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita selesai untuk sesi bacaan doa kita pada kali ini. Jadi untuk sesi tausiah ni dia ada berlaku sedikit kelainan. So kita akan mainkan video dan kita mohon untuk semua tonton video ni dulu. Minta Kak Ayu untuk main. Boleh? Minta tolong Kak Ayu. Boleh, kejap ya. Okey. Pak, saya ingin merubah hidup, tapi bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali berseliweran. Tapi mari kita samakan persepsi kita dulu. Persepsi tentang apa itu sebenarnya perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dan perubahan itu bisa membawa kita ke jenjang yang lebih baik atau ke jenjang yang lebih sukses. Artinya, perubahan itu adalah hijrah dari hal yang tidak baik menuju hal baik. Dari orang yang tidak punya penghasilan menjadi orang yang sudah berpenghasilan. Dari orang yang berpenghasilan sedikit menjadi orang yang punya penghasilan yang besar. Dari orang yang menyebalkan menjadi orang yang sangat menyenangkan. Dari yang tidak punya teman menjadi orang yang banyak temannya. Dari yang tidak dihargai menjadi orang yang dihargai. Dari orang yang gemuk menjadi orang yang kurus atau sebaliknya. Dari yang ibadahnya amburadul menjadi ibadahnya yang baik. Atau dari orang yang suka main judi slot menjadi orang yang sudah tidak pernah lagi bermain judi slot. Atau banyak sekali perubahan-perubahan yang kita inginkan dalam hidup ini. Kalau Anda punya perubahan tersendiri, coba Anda tuliskan di kolom komentar. Gini, apa yang kita lihat dari diri kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita yang kita buat di masa lalu. Pepatah mengatakan, today is yesterday and tomorrow is today. Hari ini adalah hari kemarin dan hari esok adalah hari ini. Semua skill yang kita punya hari ini itu adalah hasil dari pilihan kita di masa lalu. Baik buruknya keadaan kita hari ini
itu juga hasil dari pilihan kita di masa lalu. Bahagia atau sengsara keadaan kita saat ini, itu juga adalah gambaran dari apa yang kita pilih di masa lalu. Tiap tutup tahun, kita selalu make a wish bahwa mudah-mudahan tahun depan akan menjadi tahun perubahan bagi kita dengan segala harapan perubahan. Tapi coba tanyakan saat ini, masih ingat gak kita sama resolusi kita di awal tahun kemarin? Tidak ada yang berubah. Tahun terus berubah, tapi kita tidak pernah berubah. Apakah tahunnya yang salah? Tidak. Tapi kitanya yang tidak sungguh-sungguh untuk berubah. Make a wish yang kita lakukan di awal tahun itu hanya mungkin pamer di media sosial supaya orang lihat bahwa kita itu betul-betul peduli dengan impian kita. Padahal cuman pamer doang. Aplikasi di lapangan omong kosong. Ya mungkin karena kesibukan, kesulitan yang kita alami, bahkan banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang kita alami, sehingga kita bingung mau mulai dari mana untuk melakukan perubahan itu. Dari mana kita bisa merubahnya? Ada 3 tahapan perubahan. Tahapan pertama yaitu mulai perubahan itu dari diri sendiri. Klasik memang, tapi dalam kondisi apapun, hanya 2 hal yang bisa kita kendalikan dan bisa kita rubah, yaitu pikiran kita dan tindakan kita. Kita jangan menganjurkan untuk orang lain bisa melakukan perubahan besar. Justru hal yang paling baik ialah kita melakukan perubahan tersebut dari pribadi kita sendiri. Kita harus berupaya untuk mengintrospeksi diri kita dengan melakukan perenungan-perenungan di malam hari dan mengeksekusinya keesokan harinya. Apa yang harus dirubah dari diri kita dan apa yang harus kita lakukan esok hari. Tuliskan apa aja yang mau kita rubah. Jadilah orang yang tepat dulu. Jadilah orang yang siap secara jasmani dan rohani dulu. Jadilah orang yang mau terus belajar dan berusaha, serta jadilah hamba yang mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dulu. Karena rumus dari sebuah keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Persiapkan dirimu dulu. Jadi bila kesempatan itu datang, kita sudah sangat siap. Kata kuncinya adalah dirimu dulu yang harus dirubah. Bagaimana mau sukses kalau sholat saja tidak pernah? Bagaimana mau sukses kalau hubungan dengan orang tua kita tidak pernah akur? Kita nggak pernah rukun dengan kakak dan adik kita. Bagaimana mau sukses kalau utang saja kita lupa dan kita tidak pernah bayar? Bagaimana mau sukses kalau kerjanya kita hanya nongkrong di warung kopi berjam-jam hanya untuk berdebat tentang siapa capres pilihan kita dan itu benar-benar di luar kompetensi kita? Bagaimana mau sukses kalau lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya? Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup ini adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak dari tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Langkah selanjutnya, perubahan itu dimulai dari perubahan dari hal-hal yang kecil. Tidak ada perubahan besar ketika kamu tidak mau merubah hal-hal kecil. Admiral Navy SEALs William McRaven dalam pidatonya pernah berkata, jika kamu ingin merubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidurmu. Jika kamu merapikan tempat tidurmu tiap pagi, kamu akan menyelesaikan tugas pertama di hari itu. Itu akan memberikanmu sedikit rasa bangga dan itu akan memotivasimu untuk melakukan tugas berikutnya dan berikutnya lagi. Di penghujung hari, satu tugas terselesaikan akan menjadi banyak tugas yang akan terselesaikan juga. Merapikan tempat tidur juga mempertegas fakta bahwa hal kecil dalam hidup kita sangatlah berarti. Jika kita tidak dapat melakukan hal kecil dengan benar, kamu tidak akan pernah bisa melakukan hal besar dengan benar. Dan jika kebetulan kamu punya hari yang buruk, kamu akan pulang ke rumah dengan tempat tidur yang rapi, yang kamu sendiri rapikan di pagi hari. Dan tempat tidur itu akan memberimu pengingat bahwa esok hari harus lebih baik dari hari ini. Bangun subuh dan sholat berjamaahlah di masjid. Susah, iya, karena memang godaan untuk kembali tidur itu sangatlah luar biasa. Tapi itu harus diperjuangkan. Bagaimana Allah mau memperjuangkan hidup kita kalau kita tidak mau berjuang untuk taat kepada Allah? Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan.
Belajar itu melelahkan, tapi jauh lebih melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang, tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang harus kita pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Tahapan ketiga dan terakhir yaitu melakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik karena jika kita menunda maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi change your choice, change your future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik. Kalau dulunya sholat kita belum baik, maka berjuanglah untuk bagusin sholat kita. Kalau dulu kita memilih bangun kesiangan, maka mulai hari ini kita harus mulai bangun pagi. Kalau dulu kita memilih menghabiskan waktu berjam-jam untuk rebahan dan bermalas-malasan, maka hari ini kita harus lebih rajin dan lebih produktif lagi. Kalau dulunya kita suka lalai dan bermain, maka sekarang harus lebih serius lagi. Jangan sampai kita termaksud orang-orang yang menginginkan perubahan besar dalam kehidupan kita, tapi kita masih saja melakukan hal-hal yang sama tanpa mengubah pilihan itu sendiri. Karena orang-orang yang seperti ini termaksud orang-orang yang disindir oleh Albert Einstein, yaitu kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang namun mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita tidak mau dianggap gila atau mengidap kegilaan itu sendiri, mari change our choice so we can change our future. Mari kita ubah pilihan-pilihan hidup kita agar masa depan kita berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga Allah selalu bersama dengan kita semuanya. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. Ya, nampak ke? Saya punya slide nampak ke? Tak nampak Bibi. Tak nampak ah? Hmm. Sekejap Saya share slide saya sekejap. Mohon maaf sekejap. Ah, sekejap Ada tak nampak lagi ya? Nampak agak? Tak nampak. Tak apa, saya sharekan nak. Saya sharekan Okey, Kak tolong share. Dah, sorry, minta maaf. Tak apa. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Aisyah atas perkongsian share skrin ni. Okey. So sebelum saya ingin ulas sikit, saya nak mohon kita ada lebih kurang 14 orang. Okey. So sebelum saya nak ulas, macam tadi saya beritahu mula-mula tadi, kita ada hadiah yang bernilai 150 lah. So syarat untuk dapatkan hadiah ni, satu, first kali dia kena mesti open dia punya kamera dia. Okey. Kedua, dan kita nak dia ada aktif, aktif dalam kita punya sesi. Kita ada sesi dua hala lah. So kalau kata kita ada sesi untuk perkongsian, dia pun aktif untuk berkongsi. Sebab saya akan pilih daripada kita 14 orang ni, insyaAllah 3 orang akan dapat 3 hadiah. 3 hadiah yang bernilai 150. Hadiah tu saya akan umumkan sebelum kita habiskan kita punya program kita pada malam ni. So memang
orang Penang kata tak ranjau punya lah. Mesti ada insya-Allah. So so kita ajak ramai-ramai untuk buka. Siapa yang boleh buka, kita buka kita punya video kita. Kamera kita buka kamera kita, dan kalau boleh saya nak kita boleh ada komunikasi dua hala lah. So kalau kata yang mana yang aktif, insya-Allah saya akan pilih untuk dapat hadiah tu lah. Okay. So, berbalik kepada tadi video tadi, Alhamdulillah. Kita dah tengok sedikit video dia tentang perubahan, dan kita pun dalam Islam pun kita diajar untuk berubah lah, untuk berubah ke arah kebaikan, daripada satu hijrah, kita berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau dalam Islam, hijrah dah tak ada dah. Maksud hijrah ni kita berpindah daripada Mekah ke Madinah, kita berhijrah. Jadi untuk sekarang ni dah tak ada dah berhijrah yang macam tu, dah tak ada dah. Sekarang ni ulama kata dia berhijrah daripada sudut fizikal, daripada sudut minda, berhijrah daripada sudut kita punya keputusan kita. Itu kita boleh tafsirkan sebagai hijrah lah. Kita berubah daripada sebelum ni kita yang tak baik untuk ke lebih baik. Dan kalau dah baik dah, kita berhijrah untuk lagi lebih baik. Sebab bila perhijrahan tu berlaku, dia Pandai. akan jadi satu tambah nilai kebaikan kepada diri kita. Tadi macam tadi video tadi, kita bermula daripada tempat tidur dulu. Bila kita bermula daripada tempat tidur kita dulu, kita akan lebih semangat untuk kita meneruskan kehidupan kita untuk satu hari itu. Kita pun dalam Islam pun, kita bermula dengan subuh dulu. Jadi bila kita mula dengan solat di awal waktu ni, kita akan rasa kehidupan kita akan lebih panjang. Lebih panjang, lebih macam kita rasa macam lebih masa tu. So kalau orang yang melambatkan waktu solat, dia akan rasa kehidupan dia tu masa dia tu pendek, singkat sangat, pendek sangat. Jadi dia akan rasa macam tak cukup. Walaupun kita semua orang diberi masa yang sama 24 jam, tapi bila orang tu ambil satu tindakan yang kecil, bermula dengan solat di awal waktu, dia akan rasa keberkatan waktu tu akan lebih rasa lebih lama. Jadi dengan perubahan yang kecil ni, insya-Allah, dengan penghijrahan yang kecil ni, dia akan membawa 1,000 makna, bermula pada diri kita, ahli keluarga kita, dan masyarakat kita lah. Macam mana kita ambil keputusan untuk kita ambil untuk menyertai, untuk buat satu tindakan kita untuk buat pewarisan atau pusaka, untuk bantu bermula pada diri kita, dan kita bantu orang di sekeliling kita. Jadi dengan perubahan kecil kita, tindakan kita kecil tu, kita dapat bantu masyarakat, keluarga kita, satu diri kita, mula diri kita, ahli keluarga kita, dan akhirnya kita dapat bantu masyarakat kita lah, memudahkan urusan urusan pewarisan atau pusaka yang mereka hadapi itulah. Itu sedikit tausiah saya untuk pagi ni, untuk malam ni. InsyaAllah dengan sedikit ni kita sama-sama dapat ambil satu tambah nilai daripada video tadi. Jadi so saya pun tak seronok nak cakap seorang-seorang. Jadi saya nak minta daripada 15 orang ni lah. So siapa yang boleh untuk saya berkongsi tentang sikit feedback lah tentang video tadi, walaupun sekejap pun, apa yang dia dapat tentang uh, yang dia dapat, kebaikan yang dia dapat, uh, satu poin daripada video pendek tadi tu lah. Pendek tak pendek, agak 9 minit pun lah. Jadi apa yang dia dapat, satu poin pun tak apa dah untuk kita kongsi. Mungkin dengan satu poin tu, insya-Allah dia dapat bagi satu makna dekat semua orang yang hadir pada malam ni. So saya nak minta seorang yang mana boleh untuk bantu bersama saya, untuk kita berkongsi apa dia punya POV pula. Tadi mungkin saya dah kongsi saya punya POV, mungkin yang sahabat-sahabat lain yang mungkin boleh kongsi point of view yang dia boleh nampak daripada sudut angle lain pula. Okay, jom. So siapa yang boleh untuk berkongsi dengan saya? Ada yang boleh kongsi kan untuk berkongsi dengan saya? Kita share sikit apa yang dia faham dengan video tadi. So bila dia dah faham dengan video tadi tu, berkongsi, mungkin saya pun, kita sama-sama belajar apa yang dia dapat daripada video tadi tu. Walaupun sikit pun tak apa, kita sama-sama kongsi untuk, walaupun tak sampai 10 second pun okey. Boleh kita kongsi apa, beritahu kata dia dapat satu benda yang special daripada video tadi. Ah,
9 minit tu rasa lama. Kalau kita boleh ambil satu contoh pun okey lah. Ataupun semua tak faham bahasa Indonesia ke? Saya Okey rasa lah. boleh faham tu kan? Okey. Eh, Bahasa uh, Indonesia tu lah, betul lah. Ah, Okey. Okey ke siapa mungkin okey tapi saya rasa je rata-rata lebih faham bahasa Indonesia daripada bahasa Inggeris kan. Kadang saya pilih untuk meletakkan video berbahasa Indonesia daripada berbahasa Inggeris lah kan. Betul. Jadi kita bantu sama-sama. Mungkin hadiah yang ditawarkan tu tak menarik FVV. Tak ada orang boleh minat dengan hadiah 150. Oh, mungkin saya boleh umumkan nantilah. Kita bagi unggul 150 tu bukan satu nilai yang kecil lah untuk saya lah. Dan special yang saya dapat untuk kita Ah, bagi saya nak kongsikan pada semua kawan-kawan saya pada malam ni. Ah, hmm. Okay. Dia bukan hadiah biasa-biasa, dia hadiah untuk dia adalah satu VIP voucher tu, VIP tiket. Kita dia bagi lebih kepada free hadiah malam ni. percutian, hadiah percutian, aktiviti percutian kita. Okay, So kalau come kata on. yang boleh kongsikan, Hmm. Assalamualaikum. Siapa tu? Macam kenal je suara tu. Sila-sila. Ini otak yang Waalaikumsalam, biasa kongsi ni. Cik Ismail. Ismail ke? Ya, ya. Saya baru sampai ni tak sihat. Allahu Akbar. Suara jauh gitu. Sakit gigi. Orang sakit gigi share. Jemput-jemput je Ismail. Okey, baik, terima kasih. Okey, teruskan. Saya dengar 1 minit je video tadi. Yang saya ingatlah, kalau nak berubah untuk kebaikan tu, buat sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Itu saja. Okey, itu saja lah. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Ismail atas perkongsian. Betul. Jadi Encik Ismail dia ambil satu poin. Kalau kita nak berubah tu, kita kena mula daripada sekarang. Kita tak boleh tunggu dah. Kita tak boleh nak untuk masa akan meninggalkan kita. So kita kena mulakan juga daripada sekarang. So kalau kita tak mula daripada sekarang, bila lagi? Ah, macam macam ayat orang kalau macam nak diet. So kalau nak diet ni dia kata, tak apalah minggu depan ada lagi. So dia tak berubah juga, dia tak buat juga. So kalau kita nak berubah, kita kena terus buat daripada sekarang. Ada lagi ke kita minta seorang lagi? Wakil wanita. Mungkin wanita. Kak Yu boleh. Boleh Kak Yu, boleh, tak masalah. Daripada video tu 9 minit panjang juga, tapi um, Kak Yu dapat tengok kat situ sekecil-kecil untuk melatih diri kita adalah tempat tidur lah kan Betul. kat situ. Kalau ikutkan Kak Yu pernah lah baca atau tengok video pasal apa disiplin tu sekecil-kecil permulaannya dekat tempat tidur kan. Tapi masa dengar tu macam agak terperanjat lah sebab okey, maksudnya dari sudut nak tengok kita ni macam mana berubah tu bermula dari semudah itu. Kalau apa tempat tidur pun tak boleh nak settle, apatah lagi benda yang lain lah. Okey kat situ. So, jadi video tadi sangat bagus sangat sebab Hmm? kita selalu juga dengar macam-macam motivasi kan. Tetapi kehidupan kita setiap hari bila berada dalam situasi tak selalunya bermotivasi. Okay. So jadi kadang-kadang kita rasa dah terlalu senior dah. Kita pun dah tahu sangat dah benda tu. Tapi kadang-kadang benda tu um, yelah manusia kan boleh berbolak-balik kan. Allah kata. Okay, so jadi perkongsian tadi tu sangat bagus dan dan dia pun ada cakap kat situ benda yang paling simple untuk kita berubah. Maksudnya hari ini kurang baik tetapi kepada baik dan kita baik menjadi lebih baik macam tu kan. Dan jadi
Bila Hafifi share tadi video tu, uh, diingatkan kembali tentang tempat tidur. So benda tu lah sebenarnya setiap hari ke Kak Yu, kalau bangun tidur Kak Yu akan tengok tak boleh, tempat tidur ni memang kena settle ni, macam tu lah. Benda itu ringkas dan selalu bermain dekat minda kita. Dan habit tu lah makin lama kita rasa macam kita kena settle down. Tak tahulah kalau orang lain macam mana kan. Tapi kadang-kadang bila kita tak sempat nak kemas tempat tidur, kita rasa something wrong lah. Sebab actually kat situ lah kita punya macam, kalau kita tengok dia cakap tadi tu, itu yang paling simple yang you macam mana sebenarnya. Macam tu lah. So, jadi dalam bidang pewarisan ni, um, perjalanan tu panjang. Okay. Perjalanan kita panjang untuk sampaikan syariat ni. Kadang senang, kadang susah. Okay. So, jadi bila sampai satu tahap, kita pun nak kena macam mana. Kalau yang lama tu, kena back to basic. Macam tu. So, dia kena ingat balik kenapa dia dalam bidang pewarisan harta ni. Macam tu lah. So, bila ditunjukkan video tadi, yang ringkas, yang simple tu akan menghasilkan perkara yang lebih baik. So, Kak Yu dapat itu je lah. Itulah daripada video tadi. So, terima kasih banyak Fifi berkongsi ilmu dalam video tadi. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, baik. So, uh, saya nak tambah sikit lah. Saya nak kongsi dengan semua sahabat-sahabat saya. Saya tak pernah kongsi benda ni. Bila sebut, saya teringat bila Kak Aisyah bagi tahu tentang tadi perubahan hijrah. Saya nak kongsi satu benda lah. Ini pasal peribadi, mungkin peribadi saya sikit lah. Tapi benda ni tak seronok pun. Cumanya saya nak kongsi. Ah, Bila sebut pasal perubahan ni, kita berhijrah lah. Saya ah, bulan bulan 6 2023, kalau siapa yang pernah tengok saya tak macam ni dulu. So sebelum ni saya punya berat saya hampir dekat 100 kilo. Okey. Bulan 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 selepas hari haji 2023. So bila kawan sebelah saya tempat kerja saya kena sakit jantung depan mata saya dan saya bawa dia pergi hospital. Bila dia sakit jantung, saya rasa macam terdetik hati saya, ish, takkanlah aku nak kena macam ni. So, sejak pada hari itu, bila dia kena macam tu, saya bawa pergi hospital dan dia pun dah masuk hospital dah. Tapi Alhamdulillah, sahabat saya tu, ah, dia dah Alhamdulillah dah okey dah. Dia tak meninggal. Okey. Cumanya saya belajar satu benda, start pada hari tu, untuk saya start untuk berdiet. Saya kata apa nak jadi, jadilah. Jadi, orang kata, start pada saya tu, saya cuba tengok buat apa yang saya boleh buat untuk kita diet. Sebelum ni saya pernah buat lah, tapi rasa macam malas buat lah. Tapi bila saya ada satu benda yang menjentikkan saya menjadi macam tu, bila kawan saya kena sakit jantung macam tu, saya ambil keputusan untuk berubah lah, cuba try untuk berubah. Okay, kali ni aku nak buat. So, dalam masa, memang betul-betul saya buat, dalam masa uh, 4 bulan, memang saya tak pernah makan nasi. Memang saya buat ekstrim sikit lah. So, untuk sampai ke hari ni, saya dapat berat saya 69 lah. 69 ke 70 saya dapat. Jadi, saya cuma terfikir waktu tu, bila kita buat, terus buat. Tak perlu saya nak tunggu lagi dah. Saya kata nak tunggu, nak tunggu kawan-kawan sama-sama nak kita diet. Jadi, saya ambil keputusan untuk saya buat seorang dan saya terus buat. Alhamdulillah, kita hasil tu ada lah. Hasil tu ada. So, saya nampak bila kita nak, cuma kat sini saya nak beritahu, bila ada satu turning point kat diri kita tu, kita jangan tunggu dah, kita terus buat. So, Alhamdulillah. Jadi, sampai ke hari ni, Alhamdulillah lah. Saya boleh maintain, Alhamdulillah. Cumanya masih lagi jaga. Dan saya saya rasa keputusan yang saya buat tu tak pernah salah. Walaupun ada yang kata, ish, ada yang dalam duk kita tengah buat tu pun ada yang kata, gajah gajah tak makan nasi pun badan besar juga. So banyak kata-kata orang macam nak melawak. Okey, kita okey je. Jadi kita terus dengan goal kita. Kita Alhamdulillah. So yang kata-kata tu pun dia cakap sekejap je. Lepas tu tak cakap dah.
So dan kawan yang sakit itu dia kata pernah dia kata saya, Fifi, tak apalah, buat cara hang ni bagus. Ah, buat cara hang bagus ni bagus, dia kata. So saya pun okey, alhamdulillah lah, ucap alhamdulillah. Cumanya kita buat, orang kata kita kena kuat, bila apa nak orang nak kata pun buat, alhamdulillah kita capai. So saya cuba nak praktikkan macam saya kata minggu lepas, saya tak boleh tunggu dah. Saya terus buat je. InsyaAllah hasil tu akan ada. Dia pelan-pelan insyaAllah dia akan ada lah. Bila kita berubah tu insyaAllah tak nampak banyak pun, sikit tu akan ada jugalah. So itu sajalah untuk saya berkongsi saya pada malam ni. So kita boleh pergi next, Kak Syah. Okay, so saya sarankan ini dulu Okay, mindset is key. So ubah apa yang kita pilih untuk lakukan pada setiap hari. So nescaya hidup kita ni akan berubah pada satu hari nanti. Betul, saya setuju sangat-sangat. Apa yang kita ubah pada hari ni, insya-Allah nanti dia akan berubah. Macam tadi video tadi dia kata, apa yang keputusan kita ambil hari ni, apa yang jadi kita pada hari ni adalah keputusan yang kita ambil sebelum ni. So betul tadi macam video tadi kata, kita apa yang kita jadi pada hari ni adalah kita ambil keputusan kita sebelum ni lah. So kalau keputusan sebelum ni kita dah buat, hari ni kita akan dapat hasil dia. So kalau kita tak mulakan daripada sekarang, macam mana kita nak dapat hasil lagi untuk ke depan? Macam kawan saya pernah bagi tahu, kalau dia kata, Fifi, kalau kata kita nak tengok orang tu, nak tengok 5 tahun akan datang, kita tengok kawan kita yang 5 tahun sebelum ni, 5 tahun yang sekarang ni, kita tengok apa dia buat. So kita boleh tengok keputusan dia sebelum ni macam mana dia buat. So daripada kita lah untuk kita mulakan perubahan tu lah. Okay? Okay kak? Boleh? Okay. So ini macam saya kata lah, satu part yang paling penting jugalah untuk kita berkongsi. I care, I share apa yang kita punya aktiviti kita pada malam ni, apa aktiviti kita minggu ni. Kita boleh kongsikan untuk kita bagi sedikit suntikan semangat pada kawan-kawan kita, yang termasuk saya juga, untuk kita dapatkan sedikit semangat perkongsian daripada sahabat-sahabat yang dah mungkin close, mungkin orang kata dalam berusaha lagi pun tak ada masalah, kita kongsikan kita punya journey kita. Kalau ada yang boleh close, itu lagi terbaik lah. Kalau yang tak ada, kita share journey kita untuk uh, perkongsian kita tentang puasan atau pusaka pada klien kita kat luar. So boleh tak saya nak jemput siapa yang dah close case untuk berkongsi uh, pada semua sahabat-sahabat pada malam ni? Okay, So boleh kat sini jemput saya dua Puan lah. Iman boleh jemput Puan Iman. Puan Iman. Okay, saya jemput Puan Iman untuk on. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, nama saya Nurul Iman. Saya bertempat di Kepong, Kuala Lumpur. Upline saya Syafina Roslan. Okay. Okay, saya tak adalah close apa-apa lagi. Cumanya saya ada akhir tahun lepas saya ada buat rakan corporate mawarif untuk company sekretari aunty saya. So nak share sikit lah journey macam mana proses buat rakan corporate mawarif ni lah. Sebabnya memang aunty saya approach saya yang cakap banyak klien dia tanya macam mana, sebab dia orang datang as a business owner kan. Lepas tu dia orang tanya macam mana saya nak buat perancangan harta. Ada tak orang yang saya boleh pergi untuk ni, tanya. Tapi bila dia refer kat saya kat KL. So dia orang kat Ipoh. So dia orang macam ada macam jauh sikit lah distance tu. Lepas tu saya tanya Pinas, jomlah kita turun Ipoh buat like a sharing kat situ. Tu Pinas kata buat why don't you buat rakan corporate mawarif dulu untuk macam nak nampak proper lah sikit kan, sebab WhatsApp shop pun ada alternatif tu kan. And then memang bila saya tengok bila kita buat rakan corporate mawarif ni, saya tanya Kak Aisyah cakap isi detail, bagi detail company, lepas tu ada MOU boleh kena sign, semua tu nampak macam memang proper company collaborate dengan WhatsApp shop macam tu.
So bila saya bagi tahu aunty saya, nanti kita akan bagi banting. WhatsApp shop dia sediakan banting, kita boleh buat banting. Dan dalam banting tu ada nama kita, WhatsApp shop buat ada nama kita dengan contact number kita. So personalize lah benda tu. Lepas tu dia bagi flyers, dia bagi 3 flyer untuk saham perniagaan, hibah. Lagi satu tak sure, tak ingat. Lepas tu dia bagi goodies, macam apa yang orang selalu, kalau kat company tu kan macam ada macam recognized by WhatsApp shop macam tu. So bila orang masuk, bila klien masuk, betul Aunty Man tunjuk dia letak dekat depan entrance. So bila masuk, bila klien masuk tu nampak macam ada another services yang diorang buat. Ada additional services, and services ni being recognized by WhatsApp shop sebab ada benda-benda tu semualah yang WhatsApp shop bagi. So untuk bila nampak benda macam tu, nampak macam legit lah bila klien nak macam, oh betul lah company ni collab dengan WhatsApp shop, macam tu. Sebab dia under rakan corporate Mawari. So bila nampak ada banting kita kat situ, bila ada ni, kita nampak macam kita punya booth sendirilah kat situ. Dia macam nampak macam tu. Lepas tu saya sebab dia 3% will go to them, whatever client yang kita buat, kita yang diorang bawa under kita, 3% akan kita bagi dia akan bagi kat diorang. So saya pun pergi training staff aunty saya tu lah. Bukanlah training, more of like, sebab dalam MOU tu saya baca dia cakap training semua tu being provided by perunding by kita lah. So saya pun turun Ipoh, saya buat training staff dia, macam bukan buat, saya buat presentation yang macam biasa saya buat dekat prospect, and then saya bagi tahu dia orang, kiranya saya cakap kiranya company ni dah ada additional services, which is dia orang boleh additional services ni is harta pewarisan lah. So saya train supaya tahu apa nak cakap kalau ada klien datang, tanya-tanya pasal banting ke, tanya-tanya pasal flyers ni, at least diorang tahu nak mukadimah, macam nak cakap ada kita ada, bolehlah sikit-sikit lah diorang faham lah sikit-sikit. Lepas tu saya bagi betul saya cakap, kalau yang betul-betul minat boleh tulis apa yang merancang, yang form yang kita selalu bagi bila bawa booth tu, form yang kita tulis nama apa kita nak buat, hibah untuk apa tu semua. So saya suruh diorang print banyak-banyak supaya bagi kat klien kalau diorang ni, so diorang boleh refer kat saya. So kalau ada klien yang berminat, diorang akan contact saya, and saya akan set a time yang akan datang lah, macam tu. So saya punya so apa yang saya nampak dari sini, kalau kita ada opportunity untuk buat rakan corporate Mawari kat mana-mana business owner ke, yang kita boleh letak banting kita boleh letak flyers kita, kiranya itu macam booth kita yang kita letak kat situ lah, ready. So whenever client datang, kita boleh ni. Saya alhamdulillah lah sebenarnya ni, sebab ni company aunty kan, so saya memang boleh datang buat training semua tu. So tu opportunity jugalah yang saya memang ambil. So kalau siapa perunding yang ada perunding kat Ipoh ke, nak sekali ke, boleh bagi tahu saya, contact saya, kita boleh share kalau ada. So far tak ada lagi lah yang contact sebab kita baru letak. So doakan semua ke ada orang yang berminat dan kita boleh tolong orang-orang kat sana, insyaAllah. Itu sharing saya. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Uh, pada Iman atas perkongsian tadi. Alhamdulillah. So ada satu peluang yang dia dapat daripada anti company dia dia untuk Grab. Alhamdulillah. Itu pun satu usaha juga. Bukan senang kita boleh dapat peluang macam tu. Tak semua orang berpeluang untuk dapat untuk berkongsi dengan satu kita buat corporate lah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian pada malam ni. Okay, so saya minta satu lagi boleh? Cik Nizam tak silap saya. Boleh Cik Nizam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, pertama sekalinya berkenaan dengan I share. Nama saya, dia ada flow je. Saya tengok balik flow dia. Nama, saya Nizam dari Mawarif. Lokasi Ampang, saya letak di Ampang. Upline saya Puan Harni. Nenek saya tu lah tu. Puan Nurhayu M. Arus. Betul eh? Baik. Basically, kes yang saya baru, Alhamdulillah dapat bantu baru ni pada bulan lepas adalah berkenaan dengan satu kes yang melibatkan junior saya lah. Dia still junior saya, dia recommendkan kawan dia. Jadi saya difahamkan yang junior saya yang pertama tu dia dah ambil semua dah dari sudut pengurusan dan perancangan. Jadi dia recommendkan saya untuk tolong junior ni untuk menyelesaikan bahagian dia. Jadi saya difahamkan dia ni ready untuk bayar je. Dia kata macam tu lah. Tapi walaupun dia ready untuk bayar, saya tak bagi link untuk bayar. Kita still kena fahamkan juga apa position dia supaya kita boleh bagi the best solution yang sesuai dengan keperluan dia lah kan. Jadi bila saya minta dari sudut struktur faraid dia, secara ringkas dia hanya tinggal ibunya, kemudian ada suami dan anak-anak dia masih kecil lah, bawah 18. Dan ada adik-beradik, tak silap saya dekat 10 orang adik-beradik lah. Jadi concern dia lebih kepada macam mana dia nak pastikan rumah yang dia baru beli dapat dimanfaatkan kepada waris, iaitu ahli keluarga dia lah. Dan yang pertama dan yang kedua dari sudut memudahkan bila mana dia ada cash, dia ada liquid asset dan dia ada takaful, hibah takaful tu, dia nak supaya duit yang dapat tu dapat dimanfaatkan kepada anak dia, khususnya lebih kepada tabung pendidikan lah. Jadi kat situ bila kita lihat dari sudut struktur faraid dia, dari sudut asset listing dia, jadi saya letakkan beberapa solusi lah. Kalau dari sudut total asset dia, memang dia telah cukup untuk pakai mutiara sahaja. Lebih kurang 11,000 lebih kan, dia punya total cost ya. Tapi saya still juga offer dari sudut execution of wasi yang lebih cepat dan pantas. Saya still offer dia juga yang macam tu, just bagi pembandingan. Sebab untuk dapatkan 10 orang dan juga termasuk emaknya dan suaminya untuk datang ke PPK kan. Jadi kita satu cabaran yang cukup besar di kalangan family. Jadi still saya bagi satu cara yang lebih pantas. Yang kedua dari sudut harta dia yang macam tabung haji, kita buat perahibah tabung haji. Kenderaan takaful saya cadangkan buat SIA. Kemudian hartanah saya bagi dua-dua, hibah hartanah komprehensif dan juga perahibah. Cuma at the end of the day, bila kita tunjukkan beberapa solusi itu, dia lebih confident dengan condition family dia yang dia yakin, dia percaya muafakat itu boleh dilakukan. Maksudnya kurang cabaran dari sudut bergaduh dan sebagainya lah. So end up dia ambil juga apa namanya wasitah mutiara. And then lepas pada tu dia ambil perahibah tanah. Saya juga try untuk push dia untuk komprehensif, tapi dia menyatakan better dia percaya lagi dengan family member dia lah. Jadi kat situ kita pun tak boleh nak buat apa kan. Untuk tabung haji, saya buat hibah tabung haji. Dia ada emas, saya buat hibah emas. Account account banknya macam biasa kita masuk dalam Ehsan. Dan untuk kenderaan, saya bagi dua option. Sama ada nak buat hibah kenderaan ataupun hanya mention dalam KPH, dalam DPW saja. Tapi saya menyatakan since kenderaan dia tidaklah bernilai tinggi sangat, jadi saya mencadangkan cukup untuk dimension dalam DPW sudah memadai lah. Jadi
Bila mana kita present, kita tunjuk apa yang ada dan kos-kos yang berkaitan, jadi dia setuju untuk subscribe Mutiara dan juga apa namanya Prahibah lah, Prahibah yang lain, maksudnya Hartanah. Um, itu saja secara ringkas apa yang yang saya berjaya yang saya dapat tolong bulan lepas dalam proses, mudah-mudahan dipermudahkan sampai akhirnya. Sekian. Terima kasih. Macam Nizam, Macam Nizam yang close tu total berapa? Um, untuk dari sudut wasitah tu 11,700. Kalau untuk prahibah tu lebih kurang 13,000 lebih lah. 13,000 lebih. Hmm. Okay, okay, baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nizam atas perkongsian pada malam ni. Satu perkongsian menarik bagi saya lah. Yang saya paling suka selalu kita datang meeting kita, kita buat perjumpaan kita pada malam ni, bab yang paling saya suka adalah I care I share lah. Sebab saya suka dengar perkongsian journey kita nak cuba untuk dapatkan close case, dan journey sahabat-sahabat yang dah close case. Sebab itu seronok bagi saya. Seronok tu maksud dia nak tambah lagi satu ilmu lah, macam mana cara dia close. So lagi satu, jadi satu semangat juga untuk saya, untuk diri saya. Diorang boleh, kenapa aku tak boleh? So untuk saya lah. So mungkin saya pun nak share juga benda berita gembira macam ni, supaya jadi sedikit suntikan semangat, tambah nilai kepada sahabat-sahabat lain. Benda macam ni, bila siapa yang hadir, kita dapat gain knowledge dan kita dapat satu suntikan booster lah semangat untuk kita cuba close juga, untuk dapatkan kita punya semangat kita lah bila kita dapat close deal dengan kita punya klien kita. Okay, terima kasih pada Cik Nizam, dan terima kasih juga pada Puan Iman atas perkongsian pada malam ni. So, kau ada lagi yang nak berkongsi ke? Untuk share, tak boleh kalau tak close pun tak apa. Share apa yang dia buat pada minggu ni, apa dia punya journey dia untuk dapatkan uh, kerja yang dia buat pada minggu ni, apa yang dia boleh dapat, satu momen ke kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita untuk dapatkan semangat, walaupun sikit pun tak apa, tak ada masalah. Dia benda bermula pada kecil, mungkin insya-Allah kerana kecil, benda kecil tu pun orang lain dapat ilmu. Ada lagi ke? Saya buka satu lagi lah, kalau ada yang willing untuk kongsi dengan saya, dengan kawan-kawan. Assalamualaikum. Ada lagi ya? Tak ada ah? Assalamualaikum. So kalau tak ada, kita terus kepada kita punya sesi kita seterusnya. Boleh teruskan ke poin Kak Aisyah? Boleh, boleh. Tak dia nak tanya soalan kepada Encik Nizam ke? Susah nak ada fungsi tu. Tak dia nak tanya soalan. Macam mana Encik Nizam boleh dapat 11,000 tu? Betul. Ada nak tanya ni. Okay, okay, silakan. Main Dia- sini nak tanya, cik. Dia close dia diam je. Dia tak akan announce tau. So semua orang kena tanya je. Yelah, kadang nak merajuk dah rasa sebab boleh ke tak? Sorry, busy. Oh, okey. Kalau busy closer tak apalah. Soalan nak tanya, Nizam kan busy juga dengan hartanah kan? Okay. So, tapi yelah dengan family lagi, semua orang ada family lah kan? Tapi uh, adakah itu alasan untuk tidak buat? Okay, itu satu soalan lah. Dan lagi satu soalan, mesti ada skill. Macam mana menarik hati prospek? Macam itu ke soalannya? Macam mana? Macam tu lah kan? Mesti ada touch. Dia ada macam sentuhan emas tu. Kan? Ada orang macam mana? Dia punya skill dia tak sama tau. Macam ni kita boleh macam mana prospek tu boleh macam you boleh bagi dia selesa. Dia punya intro dia macam mana. So, dan sampai orang tu rasa macam dia boleh trust lah. Macam tu. Okay, itu sajalah. Terima kasih. Okey Kak Yu.
Yang pertama, soalannya adalah berbunyi apa tadi Kak, lupa lah. Kita, yelah semua orang ada family dan macam mana nak cakap ada orang cakap kalau tak apalah, you tak ada family, you boleh gerak laju. Itu contoh kan, you tak kerja full time, you buat ni full time, you boleh laju kan. Tapi apa yang Kak you nampak, yang kerja part time ni lagi laju daripada kami lah, macam tu. So dia punya semangat tu dan macam mana kita, macam Nizam sendirilah macam mana kan, Hmm. bagikan masa ke. Betul lah, Kak you tak tahu nak tanya soalan apa, tapi until now you boleh gerak sendiri. Tapi untuk first year tu memanglah kita belajar kan. Tapi macam ni Nizam boleh macam tak apa, aku stay setahun ni untuk belajar dan keep on sampai sekarang lah dan boleh bergerak sendiri. Itu yang amazing sebenarnya. Okay. Okey Kak, saya belajar dengan satu guru saya ni. Dia kata um, outcome yang kita dapat daripada apa yang kita buat depend kepada apa yang kita invest. So, jikalau kita invest sufficiently kepada bisnes yang kita nak buat dari sudut konsep bisnes, kalau kita invest sufficiently, jadi supposed to be outcome tu pun akan proportionate dengan apa yang kita invest. So, kalaulah kita hanya spend, let's say, 1 jam ke 2 jam sahaja untuk kita buat kerja ni, yang berkaitan dengan kerja ni lah kan. So, dia akan datang proportionate dengan apa yang kita invest. Tapi kalau kita invest berbanyak heavily dalam bisnes yang kita nak venture ni, insya Allah dia akan datang proportionate dengan apa yang kita invest. So, kalau kita tak invest apa-apa, tak ada dapat apa-apa lah. Jadi macam tadi betul lah kata MC, kata dalam video tadi, dia kena start buat sahaja, teruskan buat, dan terpulang nak ambil dari sudut konsep bisnes ataupun nak ambil dari sudut konsep dakwah, dua-dua boleh jalan seiring, jalan je. Jadi motivasi motivasi itu terpulang pada masing-masing nak ambil dari angle mana. Tapi uh, yang penting buat. Yang penting buat. Sampailah kita jumpa sebenarnya kita punya meaningful impact yang kita boleh bawa dalam surrounding kita lah. Sebab at the end of the day, orang willing nak dengar kita berdasarkan value yang kita boleh bawa pada orang. Kan? So kalau orang tu nampak kita adalah satu benda yang valuable macam emas, orang akan korek sampai ke bawah walaupun beratus-ratus meter ke dalam sebab dia tahu benda tu valuable. Sama macam kita. So menjawab balik soalan yang kedua, macam mana prospek boleh nurturing. Sebenarnya saya tak kata saya nurture the client sebab prospek tu datang daripada referral. Dan kebetulan pula referral tu pula sebenarnya kalau saya nak kata ni adalah dalam within teammate Puan Harni jugalah sebenarnya. Sebab suami dia buat benda yang sama juga. Tapi dia juga junior saya dan suami dia tak berapa aktif sangat. Jadi dia cari saya. Jadi saya fikir, kenapa dia tak tolak prospek ini kepada suami dia yang juga register dengan IMSB juga sebenarnya. Tapi dia come back kepada saya. Jadi saya fikir balik, mungkin dia nampak kita punya mungkinlah branding ke ataupun knowledge ke ataupun sejauh mana kita invest untuk beritahu kepada orang. Macam baru-baru ni lah saya tambah lagi cerita. Baru ni saya pergi bercuti kan, balik kampung dan sebagainya. Jadi kebetulan singgah kat rumah kawan saya dekat Taiping. Jadi kat Taiping tu saya cerita sedikit lah, saya ambil 2 minit. Saya rasa menarik dengan konsep keluarga kawan saya ni sebab semua ahli keluarga dia buat bisnes. Sampaikan depan rumah dia tu, dia ada satu kedai Char-Kway-Teow. Kemudian dia pajak lagi tanah-tanah lain tu. Ada kedai western, kedai burger, kambing bakar, sate, macam-macam dia ada. Lepas tu ada beradik dia semua buat bisnes. Baju, ada buat kedai gadget, handphone dan sebagainya. Jadi bila
Saya tengok, wah menariknya family ni. Sebab, dan yang paling baik adalah, saya saja nak share, orang, contohnya ahli keluarga yang berkemampuan, kan, dia boleh sponsor mana-mana ahli keluarga yang tak berkemampuan, sama ada dari sudut anak nak mengaji ke, pergi tuition ke, nak pergi sekolah, nak pergi belajar, semua orang, maksudnya diorang ada takaful dekat situ. Jadi saya terus sama idea kepada kawan ni, saya kata, ni dah bagus, dah cantik. Tapi macam mana kau orang nak pastikan dari sudut perancangan aset dengan harta yang kau ada ni, macam nak kasih dia jalan? Saya terus ada idea kepada mereka. Jadi, bila saya fikir-fikir balik, sebenarnya ruang tu semua ada di depan mata kita. Cuma kita nak guna knowledge yang kita ada dan kita share. Kan? Knowledge yang kita ada ni, mungkinlah kalau nak katanya dalam bulan satu, saya tak banyak sangat buat sharing. Saya hanya buat sharing sekali saja. Tetapi, saya berterima kasih kepada KDE, DPM dan kawan-kawan yang lain, kan. Sebab knowledge yang kita dapat tu, kita sentiasa berjalan, sentiasa kita praktis, sentiasa kita guna. Jadi bila kita sharing, kita pun dapat memperkayakan balik kita punya knowledge dan sharing kita tu lah, kan. Jadi harap menjawab soalan Kak Ayu. Harap menjawab soalan lah. Jadi saya rasa saranan untuk kita buat keep sharing ataupun invest masa yang sufficient untuk, kalau kita nak ambil ni sebagai satu jalur untuk income, invest sufficient. So jangan komplain kalau macam mana aku dah buat. Kalau dah buat tapi tak cukup, maksudnya kena tambahkan lagi effort. Kalau tak betul, mungkin kena jumpa balik kita punya team leader, kan. Tengok balik mana yang kurang dan kurang sesuai. Jadi benda ni lah yang saya nampak lah, yang kita boleh align balik lah, insyaAllah. Mudah-mudahan menjawab soalan. Terbaik. Wallahu. Okey. Terima kasih banyak Nizam. Semoga berjaya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin, ya Allah. Amin. So, dia dah menjawab beberapa sikit soal Cik Nizam dah menjawab soalan daripada Kak Ayu. Alhamdulillah, betul. Saya tertarik kepada Cik Nizam punya tadi. Saya tertarik. Satu, kita kena invest lah. So, bila kita invest ni, tak semestinya kita kena invest duit saja untuk kita buat kita punya bisnes kita. Kita hari ni kita invest masa kita pun, kita dah bagi satu sikit masa untuk kita dapatkan ilmu. Dalam kita menghadiri kita punya majlis ilmu kita ni, kita mungkin waktu macam ni orang dah rehat, tapi kita korbankan masa kita sikit untuk kita untuk tuntut ilmu. Itu satulah. So yang kedua yang saya dapat, betul, bila kita hadir pada majlis ilmu ni, kita akan dapat banyak input macam Encik Nizam kata. So kat sini macam ibarat macam kita punya base camp kita lah. Base camp kita, bila kita dah habis peluru, kita datang balik sini, kita dengar sahabat-sahabat kita untuk berkongsi. Jadi dia top up balik ilmu tu, dan bila kita keluar balik, macam tadi Cik Nizam kata, macam mana dia nak throw tu idea untuk kongsikan pada orang tentang pewarisan harta pusaka ni lah. So bila kita ada idea, kita dengar pada sahabat-sahabat kita, so kita boleh lontarkan idea tu kepada orang lain, macam mana untuk kita bagi kesedaran lah. So bila dapat idea-idea macam tu dengan menghadiri majlis ilmu ni, itu satu investment lah, satu pelaburan untuk diri kita lah. Bukan setakat duit saja, masa yang kita korban pun kita harap akan dapat pulangan yang lebih baik. Terima kasih kepada Cik Nizam atas perkongsian. Memang saya sungguh menarik. Hebat satu keluarga boleh berkongsi buat bisnes. Alhamdulillah. Susah lah nak nampak orang yang satu keluarga yang dia boleh align, dia boleh seronok untuk buat perniagaan. Kita ucap memang rare lah, rare, keluarga rare lah. Okay, so mungkin ada lagi ke yang nak berkongsi ke atau nak bertanya? Kalau ada, kita bagi peluang sekejap. Kalau tak ada, kita terus ke next session bersama Puan Aisyah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Afifia, terima kasih kepada Nizam, kepada Puan Iman atas sesi yang bagi saya lah, yang memberi inspirasi kepada saya sendiri, dan saya harap memberi inspirasi kepada semua perunding-perunding IMSP yang lain. Tahniah kepada anda berdua. Baik. Jadi kita teruskan untuk sesi pada hari ini. Okey. So tajuknya hari ini, kalau semua tengok kan, adalah satu tajuk yang
saya pun fikir tajuk apa yang nak berkongsi dengan anda semua pada hari ini. Dan tajuk itu keluar pada last minute, iaitu ketidaktahuan itu barakah. Okey, jadi kenapa ketidaktahuan itu barakah? Saya pun tertanya-tanya juga. Okey, sebab bila kita masuk ke satu tahun yang baru, kita kena ada resolusi yang baru. Walaupun dah Februari, bagi saya belum terlambat untuk setiap orang cuba jadi versi yang lebih baik. Sebab kita pun tahu baru-baru ni ramai rakan-rakan perunding kita yang lesennya mati. Tadi pun saya ada lagi terima mesej tunjuk lesen saya ni dah mati ke? Macam mana nak renew? Kan? Masih ada lagi yang begitu. Jadi saya pun tak pasti kadang-kadang yelah, tak tahu nak cakap apa dah, tak tahu nak kata apa kan. Jadi ada yang memang tak masuk. Saya pun tak tahu nak kata ada kita pun tahu berapa orang yang masuk kelas training kita kan, berapa ramai yang tidak masuk kan. Jadi kalau tak masuk kadang-kadang kita tak pemaksa sebab saya pun tak ada kuasa untuk memaksa semua orang masuk ke dalam sesi. Okey, tetapi bila anda tak masuk, anda kenalah independent. Jadi anda kenalah tahu, keep track anda punya lesen ni apa requirement dia, cukup ke tidak kan. Jangan sampai dah tiba-tiba lesen saya dah mati pun, Aisyah, macam mana nak merayu. Saya pun dah tak boleh, tak tahu macam mana nak bantu untuk anda merayu. Okey, jadi dalam sesi begini kita akan sama-sama bagi saya lah, kita belajar satu sama lain. Saya pun belajar dengan anda. Saya belajar daripada Encik Nizam tadi, daripada Puan Iman tadi untuk kita terus berada dalam industri ni. Dia bukan satu industri yang kita makan gaji. Kita semua ni adalah usahawan. So bila kita ni adalah usahawan, nak tak nak kita kena berjuang untuk cari income sendiri. Sebab setiap orang ada komitmen masing-masing. Jadi kalau tengok dekat situ kita tak tahu takdir, ketidaktahuan itu indah, tak tahu mati membuat kita berharap. Okey, maksudnya apa? Of course kita nak mati dalam husnul khatimah lah, kita nak mati dalam keadaan baik. Jadi kita nak berharap mati itu dalam keadaan baik. Tapi apa yang perlu kita buat sekarang? Kita tak tahu rezeki membuat kita bekerja. Kita tak tahu rezeki kita. Itu yang membuat kita kena lebih bekerja. Kita tak tahu mungkin sekarang saving kita cukup untuk tampung diri kita. Kita tak akan tahu minggu depan, bulan depan, apa yang akan berlaku. Hujan tu boleh datang bila-bila masa sahaja. Tiba-tiba kereta rosak, tiba-tiba saudara mara atau adik-beradik atau mak ayah kita sendiri memerlukan duit untuk kelangsungan hidup. Jadi pada masa tu kita tak cukup untuk cover diri kita sendiri sebab kita nak dahulukan mereka. Jadi kita tak tahu takdir yang membuatkan kita berjuang. Jadi ketidaktahuan ni sebenarnya satu barakah sebenarnya. Sebab kalau kita dah tahu kan, kita dah lagi 5, 10, 20 tahun akan datang, memang kita sentiasa cukuplah rezeki, kita tak akan berusaha. Jadi yang membuatkan kita berusaha sebab kita tak tahu rezeki kita tu berapa lama dan bagaimana, sama ada rezeki kita itu sentiasa ada ataupun tidak. Jadi kita tak tahu macam mana dengan takdir kita, sampai bila je kita boleh menjadi seorang dai pewarisan. Kita tak tahu kan? Kita tak tahu, mungkin sampai satu masa wasiat naikkan requirement. Mungkin sampai satu masa kita jumpa orang, boleh katakan majoriti memang tak ada, dah tak ada sumber untuk mengambil ataupun membayar sebuah harga kita. Benda tu possible jadi sebab ekonomi makin lama makin sukar sebenarnya. Jadi ambil peluang sedia ada ini, ubah diri dan jadi versi yang lebih baik. Okey, jadi saya nak buka kepada setiap orang berkongsi pun mungkin masa agak mencemburui kan, sebab tadi kita ada sesi yang agak panjang. Okey, jadi saya harap sikit saja saya ambil masa untuk sesi saya. So kuranglah sikit soal jawab boleh kalau ada nak bertanya boleh type di ruangan chat sebab kita dah tak ada banyak masa. Jadi apa yang kita hari ini, saya dan Afifi sendiri ingin berkongsi dengan anda semua untuk diri kami juga adalah sama-sama kita berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kalau dalam bahasa Arab tu kita panggil jihad. Jihad tu sebenarnya dia maksudnya kita kena kerahkan kekuatan dan usaha kita untuk menyelesaikan sesuatu tugas dengan cara apa sekalipun. Jadi kalau kita nak jadi versi yang lebih baik, kita nak takdir kita tu dalam rezeki tu lebih baik, kita kena berjuang. Kalau kita nak mati kita tu dalam keadaan yang lebih baik, kita kena ubah diri kita jadi yang lebih baik. Kalau kita nak kita punya
hubungan kita ataupun dengan Allah sendiri lebih baik. Memang kita kena berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tapi tak perlu ambil yang sukar-sukar. Kan kalau tadi daripada video tu kan, dia cakap apa? Ubah satu perkara sahaja setiap hari. Contoh, kita sebelum ni bangun tidur, kita tak kemas tempat tidur. So mulakan dengan bangun tidur, terus kemas tempat tidur. Kan mungkin kita sebelum ni kalau bangun mungkin solatnya subuh gajah. Contoh saya lah, solatnya subuh gajah. So jadi kena bangun lebih awal supaya kita boleh ubah diri kita. Jadi kita memang tak akan mampu nak ubah semua benda sekaligus. Buat satu persatu. Jadi hari ni apa yang kita nak ubah? Esok apa tambahan untuk kita ubah lagi diri kita? So hari ni kemas tempat tidur. So esok tambah lagi. Bangunnya awal pukul 6. Lusa, mula. Saya nak mula start berkongsi setiap hari. At least saya kongsi dengan satu orang prospek. Saya nak kena kongsi dengan satu orang. Tak kira lah saya letak kat status WhatsApp ke, saya WhatsApp kawan saya ke, saya buat blasting ke, saya buat call calling ke, saya post satu artikel ataupun posting dekat social media ke. So kena ada sentiasa peningkatan. Kita panggil ziyadah kan kalau bahasa Arab kan. Peningkatan untuk ubah diri menjadi lebih baik. Jadi jihad ni sebenarnya kalau saya boleh pecahkan kepada 3, mungkin ada tambahan lagi daripada anda. Tapi satu yang saya rasa kita kena kena fokus lah adalah jihad dari sudut ekonomi diri kita sendiri. Sebenarnya mencabar dekat luar ni, jadi tapi jangan sampai kita nak perbaiki ekonomi kita, kita buat perkara-perkara yang salah. Saya mungkin saya nak selitkan ada perunding-perunding daripada tim lain yang kliennya bayar untuk hibah komprehensif, tapi dia buat prahibah aja. Faham tak? Duit tu masuk ke dalam akaun dia. Duit tu masuk ke akaun dia. Tapi bila dia submit quotation, dia transfer kepada wasiah, dia submit sebagai prahibah saja. Klien bayar berbelas-belas ribu. Tapi submission yang dia buat prahibah aja baru 2,000 lebih. Jadi lebihan duit tu dia ambil. Jadi jangan sampai macam tu pula kan. So kalau kita nak betul jihad ekonomi, buat dengan cara yang betul. Jadi ingat kita buat benda ni adalah satu syariat. Kita memang nak tingkatkan ekonomi kita, tapi jangan menyalahgunakan kuasa yang kita ada. Jadi tingkatkan ekonomi diri, baru kita boleh tingkatkan ekonomi keluarga. Kan sebab setiap orang ada keluarga masing-masing. Jadi tingkatkan ekonomi diri, baru kita boleh bantu keluarga kita. Bila kita dah bantu keluarga kita, of course lah sebenarnya kita akan bantu negara kita. Sebab kita dah membantu mengurangkan jumlah harta beku. Kita bantu setiap keluarga buat pewarisan. So kita dah boleh kurangkan jumlah harta beku tu dari masa ke semasa, insya-Allah. Ke depan. Kita bantu orang untuk uruskan harta pusaka yang tertunggak bertahun-tahun kan, ramai kita buat kan. Jadi teruskan. Ambillah bagi saya lah since saya dilorongkan oleh Allah berada di dalam bidang ni. Walaupun sebelum ni saya kerja di bank 10 tahun. Saya berhenti dan masuk ke dalam bidang ni. Jadi saya rasa ini adalah salah satu dakwah yang saya perlu buat. Jadi bila berkongsi dengan masyarakat, kongsi sebaik mungkin. Jangan tipu, jangan selindung dan sebagainya. Jadi bila kita kongsi secara jelas, kita tak kisah sebenarnya. Dia nak bayar, dia nak ambil prahibah ke, dia nak ambil hibah komprehensif ke, itu hak di tangan dia. Tapi kita dah terangkan. Always bagi pilihan. Jangan buka satu sebut harga saja. Ramai kadang saya jumpa, itu saya dapat feedback daripada prospek yang saya jumpa lah. Yang kadang-kadang dah dikongsi pun oleh perunding lain. Tapi dia cakap, perunding lain buka saya hibah komprehensif saja, berpuluh-puluh ribu. Dia kata mahal sangat. Saya kata ada je option lain, prahibah. Jadi kita sentiasa buka lebih daripada satu supaya pelanggan tak rasa ditipu. Jihad peribadi, peribadi tadi pun dalam video dah diterangkan betul. Jadi kita ubah diri menjadi versi yang lebih baik. Sebab kita takkan tahu kita punya rezeki, kita takkan tahu kita punya kehidupan pada masa akan datang. Kita tak akan tahu. So kita yang kena berubah sekarang untuk pastikan 5, 10 tahun akan datang, resultnya adalah disebabkan perubahan yang kita buat daripada
sekarang. Okey. Jihad kesihatan tadi pun Afifi dah terangkan, okey, jaga kesihatan masing-masing kan. So kita ada coach kan yang boleh kuruskan badan kat sini. Okey. Mungkin Afifi boleh buat kelas macam mana cara nak turunkan berat badan daripada 100 kilo ke 60 kilo Mungkin boleh buat sesi lah kan. Kan. Sebab ramai antara kita, saya sendiri pun kan makin lama makin malas nak bersenam. Kadang-kadang bila dah terlampau stres rasa nak rehat je. Jadi mungkin sampai satu masa kita pun makin meningkat usia. Penyakit macam-macam boleh datang. So kena take care, jaga diri masing-masing. Okay. Jadi Dian sikit lah okay. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi bila kita kata bertakwa tu memanglah kita kena sembah Allah lah. So nak mengubah diri kita daripada versi yang sekarang yang kurang baik kepada yang lebih baik, itu adalah satu takwa. Jadi kalau kita usaha betul-betul, Allah kata dia akan adakan jalan keluar. Kalau sekarang kita rasa, kenapa aku macam mana Nizam boleh close sampai 10,000, 11,000, 12,000? Kenapa aku tak belum lagi ni? Masih lagi Yuasitah pun tak lepas-lepas. Contoh, hibah pun tak lepas-lepas. Jangan risau. Anda boleh jadi seperti orang lain. Tak mustahil. Kalau orang lain boleh buat, anda pun boleh buat. Semua orang ada dua tangan, satu hidung, dua mata kan? Sama saja. So kalau orang lain boleh buat, kita boleh buat. Cuma kita kena cari kita punya kebolehan. Setiap orang dia ada kebolehan masing-masing sebenarnya. Kita ada kebolehan dan kekurangan masing-masing. Jadi sebenarnya kita melengkapi. Jadi kalau anda rasa anda kurang dari sudut product knowledge, belajar. Kalau anda rasa anda kurang dari sudut macam mana nak mengambil hati pelanggan, belajar. Jadi tanya rakan perunding yang lain. Sebab tu kadang-kadang dalam kelas ni kita akan kongsi. Macam tadi kan macam-macam kita boleh belajar daripada kawan-kawan kita yang share. Macam mana dia menambah nilai kepada orang sekeliling. Okay, jadi ini daripada saya just nak share saja sebab last week sebelum ni kan Puan Nati kongsi tentang vision board. So semua orang kena ada goal masing-masing. Ini just untuk menggerakkan diri kita. Saya pun tak tahu nak share ke tidak, tapi saya rasa saya nak share saja supaya anda pun boleh nampak setiap orang dia ada aim dia sendiri. Kita nak ubah diri kita sendiri. Kalau saya pun ada saya punya goal, walaupun mungkin saya rasa macam segan nanti orang kata goal Puan Aisyah kecilnya ataupun besarnya ataupun tak cukup kan. Contoh. Tapi ini yang saya rasa saya nak cuba dapatkan dalam tahun ni. Jadi setiap orang cuba buat sebab bila kita buat, kita akan cuba capai. Tapi kalau kita tak buat, kita kata out of sight, out of mind lah. So kalau benda tu ada depan mata kita kena sentiasa ingat. Okay, cuba untuk achieve, cuba untuk berubah. Jadi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Jadi itu contoh. Jadi saya rasa jam dah 10.30. Boleh tak setiap orang share apa yang anda belajar daripada awal tadi sampailah sekarang. Mungkin daripada apa yang anda kongsi, semua orang akan dapat nilai tambah. Boleh tak? Siapa yang boleh kongsi apa yang anda semua belajar pada hari ini? Tak terbuka. Okay. Okay, so boleh tak share? Jemput. Encik Asnan boleh, Encik Asnan? Encik Asnan. Okay, jemput. Atas permintaan Kak Ayu. Atas permintaan Kak Ayu, Encik Asnan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu apa nak kongsi sebab saya pun tak sempat tengok video tadi. Cuma lah daripada apa ni yang dengar daripada kawan-kawan yang cakap memang berubah tu start ke sekarang. Dan juga maknanya boleh bangun daripada tidurnya, maknanya sedar-sedarnya kita terus ada, macam kita ada program lah, plan untuk kita sendiri lah macam Puan Ayu cakap. Dan juga saya rasa kalau mana berubah tu non-stop lah. Maknanya kita terus berubah sampai ke akhir hayat kita lah. Itu yang boleh apa ni saya fahamkan daripada yang kita bincang lah. Dan juga yang disampaikan oleh Puan Aisyah dia pun seronok bagus lah. Maknanya apa tadi cerita pasal ketidaktahuan itu barakah. Mana banyak kita boleh, dan banyak itu mana kita banyak kita berdoa kan lah. Pada situ mana kita berusaha
dan kita berdoa. Itulah yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah. Sekian. Okey. Terima kasih Encik Asnan atas perkongsian. Walaupun tak dapat dengar video pun tak apa, tapi dia dapat ambil input daripada perkongsian daripada start pada saya sikit, daripada Encik Nizam sikit, daripada Puan Aisyah. So dia dapat rumuskan apa yang dia dapat untuk hari ni lah. Okay, so ada lagi tak yang kita boleh berkongsi untuk last sebelum kita nak sudahkan kita punya majlis kita, sebelum majlis kita melabuh tirai. Lagi seorang lagi, minta seorang lagi pun tak apa. Sebelum kita kita selesaikan kita punya majlis kita, seorang lagi boleh tak? Ringkas pun tak apa, tak sampai 10 second pun boleh untuk kita beritahu pada semua apa yang kita dapat hari ni. Boleh Kak You share? Okay, Kak Yusri, sila. Dia kan ada konsep, pernah tak dengar konsep givers gain? Givers gain ni kan, bila kita memberi, kita akan dapat balik. Tapi kalau kita tak mau memberi tu, boleh dari sudut kita berkongsi lah. Givers gain. Orang yang banyak memberi, dia akan dapat lebih banyak. Jemput Kak Yu. Okay. Kak Yu nak kongsi apa yang Kak Yu dapat hari ni adalah um, first sekali Kak Yu nak ucap tahniah kepada Hafifi dan KDE sendirilah yang sangat terbaik lah bagi Kak Yu. Dan apa saja situasi tetap juga nampak macam biasa. Okay. Sebenarnya tak ada yang biasa sebenarnya, di belakangnya banyak ujian sebenarnya. So jadi benda tu sebagai satu contoh macam mana kita boleh nampak perjalanan dan journey orang yang berjaya. Dia still keep in track lah kat situ. Dan kita akan jumpa dengan pelbagai jenis yang baru dengan kita. Orang lama dah macam tak ada contoh, tapi yang ada yang baru. Dan orang yang sentiasa stay bersama. Okay. Dan kalau kita tengok, kita punya perkongsian ni tak adalah terlalu dahsyat dan wow seperti lain, tetapi yang ringkas dan simple, yang baik itulah yang kita sama-sama appreciate. Dan kadang-kadang Allah nak menghantar kebaikan tu pun bukan dari benda yang sangat wow, tidak kan. Dan nak ucap tahniah kepada semua yang berusaha juga masuk dekat dalam Zoom, okay, walaupun tak ramai, sebagai kita kadang apa yang saya belajar lah sebelum ni kan, selalu diingatkan untuk sentiasa menghormati orang yang bawa kita, menghormati guru, keberkatan berada dekat situ. Okay. Dan satu lagi, saya banyak belajar dengan mak saya sendiri. Saya dalam bidang jumpa-jumpa orang lah sebelum ni kan. Dia seorang yang tak ada pandai sangat, okay, dalam bidang yang kami sebelum ni, okay. Tak ada teknikal pun, tak ada pandai sangat. Tetapi dia punya rezeki dapat close tu, dia mengatasi orang yang tahu teknikal. Okay. So apa yang saya boleh kongsi dekat sini, pewarisan harta bukan mudah. Okay. Ilmu dia sangat teknikal. Okay. Tetapi dan kalau kita rasa, yelah macam contohlah Cik Asnan ke siapa yang rasa benda tu suka, jangan risau. Rezeki yang Allah nak bagi kita tu, dia bukan tengok pada kepandaian teknikal. Tidak. Bukan. Allah itu maha adil. Keep on belajar dan belajarlah daripada apa yang kita masuk kelas ni. Rezeki Allah tu ada untuk semua, untuk kita bantu orang, insyaAllah. Jangan putus asa. Itu sajalah. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Ayu atas perkongsian pada malam ni. Apa yang dia belajar dapat hari ni. Saya ucap terima kasih. Saya hargai sangat-sangat atas kesungguhan Kak Ayu untuk berkongsi pada kita semua pada malam ni. So masa yang ditunggu-tunggu lah. Tadi pun Kak Aisyah pun dah tengok dah reveal banyak kali ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Okay, so saya nak berkongsi hadiah lah. Jadi siapa yang aktif ni, saya nak berkongsi tiket VIP Fast Lane. Saya nak ajak kawan-kawan saya 3 orang untuk datang ke Penang
Ah, datang ke Penang dan saya akan bagi 3 voucher voucher Fastlane naik kabel car lah. Tapi kena main datang Penang lah. Dia tak boleh tak datang lah. Okay. So tiket Fastlane ni boleh terus direct ke naik Bukit Bendera yang terbaru. So saya berbesar hati untuk datang sahabat-sahabat saya datang ke Penang. InsyaAllah kalau datang Penang pun boleh Roger saya boleh beritahu. Dan tiket ni tak boleh dijual eh. Kalau siapa yang dapat ni tiket ni tak boleh jual. So dia dapat voucher ni dia kena redeem ke kaunter. Redeem ke kaunter untuk dapatkan tiket dia lah. Yang ni cuma voucher saja, dia kena pergi redeem. Untuk redeem ke naik fast lane punya cable car ni lah. So tadi saya tengok, bagi saya hargai siapa yang join pada malam ni. Bagi saya semua orang yang join ni semua yang terbaik lah bagi saya lah. So sekadar ini perkongsian saya share, saya nak pilih 3 orang lah. 3 orang yang nanti saya pun nak apa yang saya umumkan ni saya akan bagi ah, tiket ni. Okay. So macam saya bagi tadi, semua yang hadirin saya ucap terima kasih. Tapi saya kena pilih juga 3 orang untuk saya bagi hadiah ni. So yang pertama saya nak ucapkan tahniah kepada orang yang selalu bagi komitmen, Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Nanti saya akan kontak Kak Ayu. Macam. Oh, Kak Yu, jom kita pergi Penang. So Kak Ayu boleh guna satu tiket voucher ni untuk naik fast lane punya kabel car. Dan kedua, saya nak bagi hadiah ni, berkongsi hadiah ni. Bukan hadiah bagilah, saya nak berkongsi hadiah ni kepada Cik Nizam. Cik Nizam, terima kasih atas perkongsian pada malam ni. Atas perkongsian yang banyak, memang saya hargai. Banyak input saya dapat pada Cik Nizam punya perkongsian. Nanti saya akan bagi juga voucher ni kepada Cik Nizam. Dan yang ketiga, saya susah juga nak buat keputusan untuk yang ketiga ni. Tapi saya ucap juga terima kasih perkongsian ni kepada saya bagi hadiah ni kepada Puan Iman lah. Puan sebab dia berusaha payah untuk sudi juga untuk berkongsi dia punya journey dia untuk pada minggu ni. Bukan senang untuk kita minta orang kongsi. Mungkin ada orang ambil masa tapi Puan Iman sanggup untuk kongsikan dia punya journey dia. InsyaAllah 3 orang nama ni ah, nanti Terima kasih. saya akan bagi tahu dekat Kak Aisyah untuk kita bagi 3 orang nama ni, 3 orang ni tiket. Actually benda ni kalau boleh search je RM40 je. Saja je bagi gempak sikit 1.5. Fast lane RM40. Fast lane RM40. So 4 kali 3 120 lah. Tapi bagi lebih sikit baru nampak macam wow. So untuk kanak-kanak RM20. Tapi kita kalau siapa yang bawa family, dia dapat satu tiket ni RM40 lah fast lane lah. Fast lane ni memang cepat sikit lah naik lah. Kalau kata normal lane memang sangat-sangat lambat lah. So tahniah kepada 3 nama ni. InsyaAllah nanti saya akan bagi dekat Puan Aisyah dan boleh tuntut pada Puan Aisyah. Okay, so tahniah kepada pemenang. Terima kasih kepada juga kepada semua yang hadir pun. Terima kasih juga yang sudi hadir. Semoga kita dapat hadiah yang lebih bermakna iaitu ilmu lah. Itu yang lebih bermakna lah. So kita boleh gunakan untuk kita punya tugasan kita di luar. So sekadar itu saja kami punya perkongsian pada minggu ni. Terima kasih pada yang hadir. So untuk scan kehadiran Kak Isha ada kan Kak Isha? Untuk kita scan kehadiran kita jam kredit. So sama-sama kita boleh. Nanti mungkin Kak Isha boleh share dekat dalam kita punya grup WhatsApp kita. So untuk sesi bergambar minta siapa yang dapat untuk buka kamera. Salah satu dia tadi yang saya teringat pada Cik Nizam kata branding lah. Hadir meeting ni pun satu branding juga. So orang luar dapat tahu, dia ni sentiasa keep on hadir meeting. So dia sentiasa wujud. So benda ni pun boleh jadi satu share lah untuk kita berkongsi kepada kita punya orang di luar sana lah. Yang kita sentiasa ada dalam bidang pewarisan harta pusaka ni lah. Okay, so jom kita buka kamera. Kalau yang mana boleh buka, yang tak boleh buka pun tak apa, tak ada masalah. Yang boleh buka itu yang terbaik lah. Boleh tak? Nak ambil gambar Puan Syah? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okay. Satu, dua, tiga. Okay ya. Okay, okay, okay. Okay, so
Sampai di sini saja tugasan saya dan kita punya majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi saya sudahi majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada semua hadir. Terima kasih kepada Puan Aisyah. Terima kasih atas yang mana berkongsi. So kita jumpa untuk minggu hadapan. Sekian. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terbaik MC. Siapa dapat tiket Penang jangan lupa bawa. Tahniah Fifi, tahniah semua. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره